Okey, Assalamualaikum. Ni adalah stand untuk rakaman jebak. Yang pertama, kita perlu masukkan di kaunter ya. Pastikan kita menghadap ke belakang. Lepas tu kita masukkan di kaunter, kita ukur ngam-ngam, and then lepas tu kita masukkan jebak. Kita masukkan jebak. Lepas tu kita pastikan kamera tu ngam dengan rakaman jebak untuk memudahkan rakaman lebih jelas. Okey, lepas tu kita ini adalah boleh laras, and then kita boleh letak telefon. Ini adalah apabila saya terbalikkan telefon, rakaman ini boleh menghadap ke sisi. Pastikan kita untuk melaraskan, kita perlu turunkan stand jebak tu untuk ke bawah untuk rakaman yang lebih jelas. Rakaman lebih jelas untuk kita senang melihat video dan burung di dalam tu. Okey, sekian, terima kasih.